individu ADHD akan berdepan dengan masalah yang berlegar kepada fungsi eksekutif. So kalau solat, mungkin dia akan lambat solat, terlupa solat dalam keadaan dia tidak sengaja memaksudkan. Dan orang susah nak percaya. Bahayanya bila tak ada diagnosis ADHD tu, kita akan melihat kesalahan itu dari segi moral. Orang yang sengaja melengahkan solat kan, celakalah kepada orang yang melengahkan solatnya. Dalam ayat Al-Quran ada. Jadi benda itu akan makan moral kita. Tetapi bila kita belajar bagaimanakah sebenarnya otak bekerja apabila dia cuba mengingati sesuatu, mengekalkan maklumat itu di working memory, perlukan kepada neurotransmitter yang cukup, baru kita boleh ingat. Dan rupa-rupanya individu yang ADHD seperti saya ini, kekurangan neurotransmitter tertentu yang menyebabkan maklumat yang kata 5 minit lagi masuk waktu solat, bersedialah untuk solat, ataupun cepat-cepat sikit habiskan ni dan boleh pergi solat. Maklumat itu perlukan neurotransmitter tu untuk dia duduk dalam working memory kita, dan bila benda tu kurang, digantikan dengan maklumat lain. Terus kita terlupa solat, lambat solat, terlupa temu janji, lambat temu janji. Dan bila dikumpulkan semua tu, kira jadi orang jahat lah. Ya? Orang yang mungkin janji, orang munafik, orang yang pandai cakap package je. lah. Package lah semua-semuanya. Jadi akhirnya moral kita jadi rosak, sedangkan dia bukan pilihan kita sepenuhnya yang bila doktor sebutkan tentang taklif tadi.